Ain tahu. Mesti semua orang kat rumah sana mesti tertanya, kat mana Ain ada ni? Macam cantik je, rasa macam romantik je kan? Kalau anda nak tahu, sekarang yang berada di Mutiara Damansara itu kedai bernama Closer Kitchen and Espresso Bar. Jadi nak tahu betapa special ataupun apa yang special kat kedai ni? Jom ikut Ain. Menu pertama yang Ain order ni, selalu Ain order satu je kan. Tapi disebabkan dekat Closer Cafe ni antara yang famous kat sini adalah sandwich ya. Jadi kita wajib try. Jadi yang ni adalah tajuk menu dia memang lain sikit Ni adalah when duck meets lychee. And then lagi satu ni adalah Beauty and the Beast. Sorry bang. Beauty and the Beef. Jadi kita akan try yang ni dulu. Tadang, kering. Kan yang kata ada lychee, nampak dalam ni ada duck. Ni saya rocket leaf orang panggil. And then roti ni adalah cranberry walnut. Tadi yang dengar cerita, sebenarnya roti-roti yang dia pilih ni memang bersesuaian dengan menu ni. Yang paling best, ini peringatan untuk semua. Nampak? Semua makan sandwich ni adalah lebih fun ataupun lebih menyeronokkan menggunakan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, sos dia sedap ni. Tengok dalam. Nampak? Dia punya lychee memang komplimen dengan semua ni. Rasa macam cukup sempurna. Yang tak sangka lychee boleh combine macam ni. Dan sedap. And roti dia ada manis-manis sikit lah. Sebab roti ni. Dia ada rasa cranberry. Betul lah ada cranberry kan. Kita rasa dark dia sikit Sebenarnya kalau anda nak tahu ini first time yang makan dark ya. Yang tak pernah makan dark. Jadi yang tak tahu macam mana rasa ya. Tapi yang Ain boleh komen, dia tak lihat, dia memang kira gigit tu memang senang lah. Dan dia bila kita gigit tu, setiap gigitan tu, juice dia semua macam just nice. Lychee. So ini adalah Beauty and the Beef. Kalau anda nak tahu Beauty tu kat mana, bukan sini. Tapi Beauty tu adalah fish ni. Jadi kita ada sos dia adalah chili jelly. Yang sos ni yang bagi penyedap tu tadi. Tadi yang ni pun sama. Yang ni kita ada fish, kita ada bawang. Yang beef ni pula macam sekarang ni kalau anda nampak lah. Sebab dia full tau. Dia bukan sekeping beef tau. Ini dia full beef. Jadi memang senang nak makan. Dia perah, dia bagi juice tu. Yang ni bagi betul-betul lembut, dia full. Jadi kita akan try sekarang. Apa yang Ain rasa fish ni, Ain macam tadi dah juga. Macam dia bermain dengan rasa-rasa deria kita. Deria rasa kita. Terbalik kan? Deria rasa kita. Campur dengan cili jelly. Macam Ain cakap tadi ni cili jelly kan? Cili jelly ni dengan fish ni. Jadi rasa macam pedas-pedas. Dia rasa macam masam sikit. And then, pernah kau makan sandwich asing macam ni? Tak apa. Macam Ain cakap tadi, beef ni memang lembut. Senang nak kunyah. Kau nak makan macam ni pun boleh. Kira kita makan kadang-kadang kan kita makan beef kan boleh lenguh mulut kan nak makan. Ini memang just nice sebab dia full. Sebab tu senang sangat nak makan. Jom kita try one more bite. Sebenarnya sandwich ni walaupun dia nampak macam simple atau macam kecil, sebenarnya memang cukup kalau seorang makan and memang kenyang Jadi tak perlu order banyak-banyak dah. Macam yang cakap tadi sebab beef dia memang banyak. So memang kenyang kalau seorang makan. Makanan seterusnya adalah the myth. Myth tu ataupun kalau bahasa Melayunya kita translate ni adalah dongeng. So makanan ni sebenarnya tak wujud. Tak adalah. So ini adalah nama makanan ni. Kalau anda semua boleh tengok colour dia macam a bit orange tau. Sebabnya, ini yang bestnya pasal menu ni ataupun makanan ni adalah
combination antara creamy tu dengan tomato. So ni combination dia, inilah jadi dia. Atas ni adalah dark bacon bits. So dia macam kecil-kecil macam ni. Yang ni dark lah. Ini kali kedua yang makan dark. Tadi yang pertama, ini kedua. Ni adalah yang tepi-tepi dia, yang hiasan yang cantik bak berbunga-bunga mekar ni adalah sausage. So ni. Dia memang creamy and memang rasa dia punya tomato tu. Saya tak tahu macam mana, tapi dia memang rasa mixture dia memang betul. Bila first time memang masuk mulut tu, saya rasa dia punya bolognese so. Tapi bila time kunyah tu, saya rasa creamy sangat. Jadi memang betul lah dia cakap the myth tu. Tomato campur cream. Memang betul. Bila saya makan spaghetti ni and then makan dark bacon bits ni, so bila kita kunyah tu rasa macam rangup-rangup tu ada sebab dark bacon ni. Jadi menu terakhir yang order untuk hari ini adalah the perfect salmon parcel. Ini adalah petite parcel and kalau anda tengok sekarang memang tak nampak apa-apa sangat kan. Just nampak macam roti and then marinated rocket leaves kan. Sos ni adalah the secret Moroccan sauce. So kita akan potong and I akan tunjuk apa ada dalam ni, okey? Sebab dengar nama dia salmon kan. Nampak? Okay, I nampak ada salmon and then ada melted cheese and sauté spinach. Now, I akan letak sos sikit. Dia ada macam masam dia, macam ada pedas dia. Sebab tu combination dia memang perfect. Sebab kita ada masam dalam ni, kita ada pedas sikit. And then dia punya roti pun macam lembut. Salmon dia, tengok macam-macam. Ini express macam-macam ada. Rasa lembut, rasa salmon ni memang rasa fresh sangat. Memang bila kita gigit salmon tu kita tahu ni mesti salmon yang memang fresh. Sebab rasa dia macam tak lemau, tak rasa lama. Dan sedap. Wow. Semua kat sini memang best. Kena datang. So, Ain dah tahu dah kedai favourite Ain, antara salah satu kedai favourite Ain. Jadi, Ain baru sahaja selesai makan 3 benda yang memang antara benda yang famous kat sini. Kita dah try apa tadi? Kita dah try sandwich, kita dah try spaghetti, kita dah try salmon parcel. Memang apa yang boleh cakap memang terangkat. Weh, semua benda sedap and semua benda yang Ain makan tadi mesti anda semua pun tak pernah tengok kan. Jadi, sila datang ke Closer Kitchen and Espresso Bar ni kalau anda ada dekat area Mutiara Damansara ni, okey? Jumpa anda lagi di episod akan datang. Bye!